Pernah tak anda terfikir, di sebalik setiap perbualan kita yang sopan tu, sebenarnya ada satu sains yang tersembunyi? Ya, betul. Ia bukan setakat pasal adab semata-mata, tapi ia adalah satu strategi komunikasi yang agak kompleks, yang dah dikaji oleh pakar bahasa berdekad-dekad lamanya. Okey, jom kita bongkar sama-sama. Soalan ni saya yakin kita semua pernah lalui saat itu kan. Momen yang aduh janggalnya bila kita terlepas cakap sesuatu lepas tu terus rasa macam kenapalah aku cakap macam tu? Harap-harap ada butang andu dalam hidup ni. Tapi tahu tak, sebenarnya perasaan macam inilah yang mendorong para pengkaji untuk buat kajian mendalam tentang macam mana kita gunakan bahasa untuk jaga hubungan sesama kita. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita untuk kupasan kali ni. Mula-mula, kita akan sentuh sikit tentang kuasa bahasa sopan. Lepas tu, kita tengok asas kerjasama dan pilihan, diikuti dengan konsep air muka yang sangat terkenal ni. Kemudian, kita beralih ke perspektif budaya tempatan dan akhir sekali, kita simpulkan kenapa semua ni penting. Jadi, apa sebenarnya kuasa di sebalik bahasa yang sopan ni? Sebenarnya, ia bukan sekadar ikut gerak hati atau naluri. Para ahli bahasa dah pun bina beberapa model untuk cuba fahamkan logik di sebalik setiap perkataan yang kita pilih masa bercakap. Sama ada kita sedar atau tak sedar, ada sistem di sebaliknya. Secara keseluruhannya, ada lebih kurang 6 kerangka utama yang jadi macam tiang seri dalam kajian kesantunan bahasa ni. Tapi jangan risau, untuk perbincangan kita hari ni, kita tak akan sentuh semua. Kita akan fokus pada beberapa idea yang paling berpengaruh, yang betul-betul mengubah cara kita faham interaksi antara manusia. Okey, jom kita mulakan dengan asasnya. Cuba bayangkan model-model awal ni macam percubaan pertama untuk tuliskan peraturan-peraturan yang tak bertulis dalam perbualan kita seharian. Dan fokus utamanya ada 2 benda je, kerjasama dan membeli pilihan. Okey, yang pertama ni dari seorang ahli falsafah bernama Grice. Pada tahun 1975, dia cadangkan untuk satu perbualan tu berjaya, kita ni secara tak langsung setuju untuk bekerjasama. Macam mana? Dengan ikut 4 maksim atau prinsip asas. Pertama, kuantiti, bagi maklumat secukupnya, tak lebih tak kurang. Kedua, kualiti, cakap benda yang benar, jangan reka cerita. Ketiga, hubungan, pastikan ia relevan dengan topik. Dan keempat, cara, cakap dengan jelas dan tak mengelirukan. Boleh kata, inilah resepi asas untuk komunikasi yang berkesan. Kemudian, pada tahun yang sama, muncul pula Lakoff yang tambah satu lagi lapisan ke atas idea Grice tadi. Bagi dia, kesantunan ni bukan sekadar cakap dengan jelas, tapi ia lebih kepada tentang perasaan orang yang mendengar. Aturan dia ada 3 dan ia sangat mudah difahami. Pertama, jangan memaksa. Kedua, berikan pilihan. Contohnya, daripada kata, jom pergi ni, lebih baik kata, awak rasa nak pergi tak? Nampak kan? Dan yang ketiga, secara amnya, jadikan pendengar tu berasa selesa dan dihargai. Baiklah, sekarang kita sampai ke satu titik perubahan yang, sangat besar dalam kajian kesantunan ni. Boleh kata ia satu revolusi pemikiran. Ini datangnya daripada teori oleh Brown dan Levinson yang memperkenalkan satu konsep yang sangat berkuasa dan berpengaruh, iaitu konsep air muka. Jadi, apa sebenarnya air muka ni? Ia bukan muka fizikal kita ya. Anggaplah ia sebagai imej awam kita, maruah kita atau harga diri kita dalam interaksi sosial. Dalam setiap perbualan, kita sebenarnya sedang melakukan satu tarian sosial yang sangat rumit. Kita sentiasa cuba menjaga muka kita sendiri, sambil pada masa yang sama memastikan kita tidak menjatuhkan muka orang lain. Dan konsep air muka ni, ia dipecahkan lagi kepada 2 jenis. Pertama, kita ada air muka positif. Ini adalah keinginan semula jadi kita untuk disukai, diterima dan rasa kita ni sebahagian daripada kumpulan. Sebaliknya, kita ada air muka negatif. Jangan salah faham, negatif kat sini bukan bermaksud buruk ya. Ia merujuk kepada keinginan kita untuk bebas, untuk tidak dihalang atau dipaksa. Jadi bila kita puji seseorang, kita sedang menjaga air muka positifnya. Dan bila kita cakap maaf mengganggu, kita sebenarnya sedang menghormati air muka negatifnya, iaitu hak dia untuk tidak diganggu. Tapi, timbul satu soalan penting. Adakah cara kita faham kesantunan ni sama je di seluruh dunia? Jawapan ringkasnya, tidak sama sekali. Sebab itulah kita kena beralih kepada perspektif budaya tempatan.
Dan di sini, kita akan lihat model yang diperkenalkan oleh Profesor Asma Haji Omar yang menyesuaikan idea-idea ini khusus untuk konteks budaya kita di Malaysia. Dan petikan ni, ia merumuskan dengan sangat padat idea teras dalam model Asma. Bahasa adalah cerminan adab dan tata susila. Bagi masyarakat Melayu, cara kita berbahasa tu, ia bukan sekadar nak sampaikan maklumat atau nak jaga air muka seseorang sahaja. Tidak. Ia jauh lebih mendalam. Ia adalah cerminan langsung budi pekerti kita, adab kita dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat kita. Nah, di sini kita boleh nampak perbezaannya dengan sangat jelas. Kalau kita lihat perspektif Barat, fokus utamanya adalah untuk menjaga air muka individu dan kehendak pribadi. Ia lebih bersifat individualistik. Sebaliknya, dalam model Melayu yang dikemukakan oleh Asma, fokusnya jauh lebih luas. Ia tentang mencerminkan adab, menjaga keharmonian seluruh komuniti dan sangat-sangat mementingkan rasa hormat kepada status sosial. Pengajaran utamanya di sini, konteks budaya mengubah segalanya. Baiklah, selepas kita meneliti semua model-model ni dari Greece sehinggalah ke Asma Haji Omar, kita sampai ke soalan paling penting. Jadi, kenapa semua ini penting? Kenapa kita perlu ambil peduli tentang teori-teori linguistik ni dalam kehidupan seharian kita? Okey, ini adalah rumusan utamanya, perkara-perkara penting untuk kita ingat. Pertama, kesantunan tu bukan cuma soal beradab. Ia sebenarnya adalah satu strategi komunikasi. Kedua, konsep air muka tu, itulah kuncinya untuk kita faham situasi-situasi sukar macam mana nak buat permintaan atau memberi kritikan. Ketiga, konteks budaya tu, ia mengubah cara kita faham dan guna kesantunan. Dan akhir sekali, semua model ni sebenarnya adalah alat yang bantu kita jadi komunikator yang lebih sedar, lebih peka dan lebih berkesan. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam era digital sekarang di mana kita berkomunikasi melalui email, mesej segera, komen di media sosial, adakah peraturan kesantunan yang kita bincangkan tadi masih terpakai sepenuhnya? Ataukah kita sebenarnya sedang menyaksikan kelahiran satu model kesantunan yang baru yang dibentuk khas untuk dunia digital? Ini adalah satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan bersama.